Kawan-kawan, jom muat turun aplikasi Omar dan Hana. Belajar sambil bermain. Cari dan muat turun aplikasi Omar dan Hana di Google Play dan Apple App Store sekarang. Omar dan Hana. Rukun Islam. Sikit lagi. Yang kemah ni tak cukup 5 lah. Boleh ni Papa. 4 pun dah cukup. Betul tu. Jom buat kemah. Ya. Siap. Kan dah cakap Tiang kemah ni kena cukup 5. Barulah kukuh. Sama macam rukun Islam. Rukun Islam? Rukun Islam ada 5. Pertama, syahadah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kedua, solat 5 waktu. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Ketiga, puasa di bulan Ramadan. Tahan diri dari lapar dan dahaga. Keempat, keluarkan zakat. Kongsi rezeki dengan yang memerlukan. Kelima, mengerjakan haji. Melawat Baitullah pada bulan Zulhijjah. Mari kita hafal bersama. Mari kita amalkannya. Hayati dan ikut semua. Nanti Allah sayang kita. Rukun Islam ada 5. Pertama, ucap syahadah. Kedua, dirikan solat. Ketiga, puasa. Keempat, zakat. Kelima, haji. Pertama, ucap syahadah. Kedua, dirikan solat. Ketiga, puasa. Keempat, zakat. Kelima, haji. Siap. Sekarang barulah kukuh. Wah, haalah. Rukun Islam pun kena cukup 5. Dan kita kena amalkannya. Okey. Rukun Islam ada 5. Pertama, syahadah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kedua, solat 5 waktu. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Ketiga, puasa di bulan Ramadan. Tahan diri dari lapar dan dahaga. Keempat, keluarkan zakat. Kongsi rezeki dengan yang memerlukan. Kelima, mengerjakan haji. Melawat Baitullah pada bulan Zulhijjah. Mari kita hafal bersama. Mari kita amalkannya. Hayati dan ikut semua. Nanti Allah sayang kita. Rukun Islam ada 5. Pertama, ucap syahadah. Kedua, dirikan solat. Ketiga, puasa. Keempat, zakat. Kelima, haji. Pertama,